Isu pembinaan hospital awam di Petaling Jaya akhirnya menemui titik penyelesaian apabila Kerajaan Selangor dan Kementerian Kesihatan Malaysia mencapai persetujuan terhadap tapak baharu bagi pembangunan hospital berkapasiti 500 katil. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata keputusan itu dicapai hasil mesyuarat penyelarasan melibatkan agensi persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan pada 14 Mei lalu. Menurut beliau, pembinaan hospital awam Petaling Jaya penting bagi menampung keperluan penduduk di koridor Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong yang semakin meningkat. Daerah Petaling kini mempunyai lebih 2.3 juta penduduk, termasuk lebih 800,000 orang di Petaling Jaya sahaja. Ketika ini, penduduk sekitar masih bergantung kepada Hospital Sungai Buloh, Hospital Shah Alam dan Pusat Perubatan Universiti Malaya yang kini berdepan tekanan kapasiti akibat kepadatan penduduk tinggi. Amiruddin berkata lokasi dipersetujui memenuhi keperluan dari aspek akses, kapasiti dan kos tanah selain berhampiran kawasan tumpuan penduduk. Tambah beliau, hospital itu akan dibangunkan menggunakan konsep vertikal seperti Hospital Ampang bagi mengoptimumkan penggunaan tanah dan kos pembinaan. Kerajaan negeri sebelum ini turut bekerjasama dengan KKM dalam pembangunan Hospital Cyberjaya, Hospital Tanjung Karang dan Hospital Kapa bagi meningkatkan akses kesihatan awam di Selangor. Beliau turut menegaskan kerajaan negeri bersedia memudah cara dan mempercepat urusan tanah supaya projek Hospital Petaling Jaya dapat disegerakan demi manfaat rakyat. Isu berkenaan mencapai kemuncaknya selepas penduduk menyatakan kemarahan disebabkan tiada kemajuan dalam perancangan pembinaan hospital awam di Petaling Jaya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebelum ini berkata pihaknya terpaksa membatalkan rancangan awal untuk mengambil alih tanah milik persendirian berhampiran Jalan Klang Lama kerana kosnya terlalu tinggi. Beliau menegaskan KKM perlu berbelanja secara berhemah kerana kementerian mahu membina hospital yang selesa serta dilengkapi teknologi perubatan moden.